Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada pagi ini. Baik, kita mulakan dengan melihat kepada status cuaca panas di mana pada tahap 1 telah dikeluarkan di kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning. Manakala gelombang haba turut dikeluarkan di sekitar Machang, Kelantan dan suhu boleh mencecah daripada 37 sehingga 40 darjah Celsius. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa memperbanyakkan minum air dan berlindung daripada sinaran matahari. Baik, kita teruskan lagi dengan melihat kepada paparan gema radar pada pagi ini. Dapat dilihat pada ketika ini keadaan cuaca yang agak baik di semenanjung Malaysia. Namun keadaan hujan kini dapat dilihat melibatkan kawasan di sekitar perairan pantai barat negeri di semenanjung Malaysia dan juga di sekitar negeri Selangor. Keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam. Bagi Sabah dan Sarawak pula keadaan cuaca baik meliputi di kedua-dua buah negeri. Baik, di sebelah petang pula Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan berserta ribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar pedalaman semenanjung Malaysia, negeri-negeri di sebelah utara termasuk negeri Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan hujan berserta ribut petir juga turut dijangka boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar negeri Johor dan pantai timur negeri Pahang. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, dijangka boleh berlaku hujan berserta ribut petir melibatkan kawasan di sekitar selatan dan juga pantai barat negeri Sarawak, manakala bagi negeri Sabah pula lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga utara negeri Sabah. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan setiap amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia dan juga indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.